Tahukah anda 7 daripada 10 keluarga Malaysia tak ada perlindungan takaful yang mencukupi? Saya Azlina, lebih 15 tahun sebagai perunding takaful dan hari ini saya nak kongsikan kenapa takaful penting untuk keluarga kita. Keluarga adalah amanah paling berharga dalam hidup kita dan melindungi mereka adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Bayangkan kalau tiba-tiba ada musibah, kos rawatan hospital boleh cecah puluhan ribu ringgit, macam mana keluarga nak survive tanpa perlindungan? Fakta mengejutkan, 65% rakyat Malaysia masih tak ada perlindungan yang mencukupi dan ini sangat berisiko untuk masa depan keluarga. Takaful bukan sekadar insurans biasa, ia berdasarkan prinsip Islam tolong-menolong dan berkongsi risiko. Sesama peserta mengikut syariah yang betul. Dengan takaful, wang caruman kita dilaburkan secara halal. Takaful bukan sahaja lindungi dari musibah, malah ia juga alat perancangan kewangan jangka panjang untuk pendidikan anak dan persaraan kita nanti. Ketenangan fikiran tu tak ternilai harganya bila tahu keluarga kita terlindung walaupun kita tak ada suatu hari nanti. Jom kita berbincang tentang perlindungan terbaik untuk keluarga anda. Hubungi saya Azlina untuk penerangan percuma